tu beta cahaya kata Nabi kira umat kerana cahaya. Maka ilmu itu cahaya. Ya asalnya dak bercakap wuduk. Nah, nak royak kelebihan wuduk, dia sampai ambil wuduk tu dia ada pula disunatkan ghurrah dan tahjil. Nah. Dapatnya Nabi SAW dia kena umat dia dengan di antara lain sababnya iaitu cahaya, iaitu kesan-kesan daripada wuduk. Oleh itu kamu membanyakkan ghurrah dan tahjil. Tak ada kecek satu antara lain tu. Mana ghurrah dan tahjil? Bila kita mengaji bab wuduk, rukun wuduk basuh muka antaranya, basuh tangan hingga ke siku kita maklum, basuh kaki hingga kedua mata kaki, itu tahad ya wajib. Mana ghurrah? Ghurrah itu kita basuh lebih hingga siapa kata setengah, makan ubung setengah, sapu basuh le bawah siapa ke dagu, bawah dagu, kata setengah makan sedikit leher, dipanggil ghurrah, makan anak telinga, atau ghurrah. Manakala tahjil, hak wajib kita basuh sekat siku, naik di siapa ke setengah lengan, ada yang mengatakan siapa ke ketiak. Dia panggil tahjil. Apa tu? Nak ambil dengan hak kata ghurrah tahjil, itu jadi cahaya Nabi kena salah-salah umat dia, kerana cahaya cerah daripada bekas wuduk. Tu di antara dak royak. Maka tidak nafikan kesan-kesan lain pun banyak dia kena umat dia. Tu ayat satu kelebihan. Pada antara pula orang mau menuntut ilmu ada cahaya. Cuma tu nak tupu kepada nak ayat kelebihan wuduk. Tu di antara lain. Pendek kata begini, kalau selagi kita tu beriman, mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sama ada ketika kita ucap, tak ucap pun makrifat dan makna tu sudah terikat dalam hati kita. Sudah betul dalam hati kita. Nama kita umat dia. Dia kena, apalagi tambah dengan ibadat pula dia kena. Dan pula tanda kita berseru ke dia, selawat setiap kali kita ingat ke dia, ataupun ketika dengar sebut nama dia, masalah sebut Nabi, kita selalu sallallahu alaihi wasallam. Dah itu kan? Itulah tandanya kasih mesra. Ada mesra tu. Tak sebut semua, tak sebut semua. Ada tanda dia deh. Lepas tu masa berapa kita nak berhenti? Masa apa? 10. Oh, banyak lagi dah. Tak ada banyak dah lah. Dah 2 minit dah. Kita dah kira jam petani kita ni. Lambat lagi. Sejam lagi, masya-Allah. Sejam lagi kalau kira kena. Tak apa. Di sana di sini lah dah. Ni 9:58 dah turut jihad ni. Mana 2 minit dah lah. Kira-kiranya cukup dah. Ya.